Okey, sementara nak tunggu kami perap ni lebih kurang 10 minit, saya nak tunjuk country style sauté potato. Alright? Fokus ni je Bawang putih. Bawang putih. Holland onion. Serbuk paprika. Serbuk kari. Right? And mixed herb. Mixed herb. Gang. Okay, this is my trainee. Dia ni pakar buat pizza lah. Kalau you people datang dekat Cita Rasa, dia pakar buat pizza. Saya dah bagi dia ilmu macam mana create pizza tu, pizza tanduri lah, macam-macam pizza lah. Alright? So, daripada mana tuan? Indonesia. Indonesia tu. Kita kan serumpun. Jadi ilmu jangan kedekut, kita kena share. La Bamba Chicago Milano. Kita masukkan ubi kentang. Ubi kentang ni kita rebus dahulu supaya mudah nak masak. Jadi kalau kat hotel ni, kalau kita masak untuk 1000 pack whatever, so benda ni kena pre-cook, cepat dan mudah. Saya masukkan ubi kentang. Okey, saute. Right. Kemudian agak lain sikit, saya letakkan parmesan cheese, keju parmesan. Last sekali nak bagi aroma dia, saya masukkan butter. Masukkan butter. Okey, alright. Kemudian saya masukkan bahan perasa. Serbuk perasa sikit. Dan saya masukkan garam sedikit. Okey. Dan kita just saute saja. Campakkan sikit daun parsley. Nak bagi dia warna je Just campaknya je. Okey. Sebab nama pun country style. Right? Okey. Apa kata kita rasa? Sekejap akak jap Okey, sekarang kita rasa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Chef, rasa chef. La Bamba Chicago Milano. Sedap Okey. Simple kan? Senang kan?